Kita orang sampai macam dah cukup dah, tak ada ustaz ke sampai ke Sami Buddha pun dah panggil. Macam itu. Assalamualaikum and welcome back to my channel. Macam yang aku cakap, aku dah nak start balik dalam segmen seram. So this is video pertama setelah aku come back dalam segmen seram. Untuk video kali ni, aku nak buat dua cerita yang aku nak sampaikan, which is satu cerita tentang diri aku dan second cerita tentang kawan aku. Dan tajuk untuk video kali ni tentang seram sekolah. Jom kita teruskan. Alright, so kita terus pada cerita pertama. Macam aku cakap tadi, cerita tentang diri aku, which is perkara ni ataupun kejadian ni terjadi pada tahun 2012. Ketika tu aku berumur 17 tahun. So pandai lah korang kira berapa umur aku tahun ini. Alright, so sekolah aku ni dia berada di tengah-tengah hutan. Hutan tak hutan, dia macam pendalaman lah. Sekolah aku dekat atas dan dekat bawah sikit ada sekolah rendah. Belah kanan agak jauh sikit ada Marah, ada college Marah. Okay, so itu je lah. Untuk orang-orang Johor mesti tahulah sekolah mana yang aku masukkan. So tahun 2012 sekolah aku ni digemparkan dengan berlakunya satu kejadian histeria yang agak besar, which is 10 ke 12 pelajar telah pun dirasuk ketika waktu sekolah. Cukup besar kejadian tu. Dan kejadian tu bermula ketika waktu minggu peperiksaan, which is aku adalah orang pertama yang, tak adalah aku boleh clarify aku adalah orang pertama yang nampak, tapi aku lah antara yang ternampak. Alright, so macam biasa minggu peperiksaan, kelas-kelas sunyi, sepi, dan aku jawab peperiksaan, meja jarak, okay, standard. Dan aku pun jawab, dah settle jawab, dah tak tahu nak buat apa, tinggal lagi dalam around 20 minit, 15 minit nak habis waktu peperiksaan. Aku pun tidur. So macam biasa ada meja, so kita tidur gaya-gaya Superman lah, macam gitu. So aku pun tidur, tiba-tiba aku dapat rasa macam ada satu hembusan kuat dekat atas kepala aku, which is macam orang bernafas. Dan makin lama makin kuat bunyi hembusan nafas tu, like macam so aku pun macam terjaga, which is aku terjaga dan aku pun angkatlah kepala aku. So bila aku angkat kepala aku tu, aku nampak satu gambaran, which is kepala, separuh tengkorak, separuh sisi ular, dan di kiri dan kanan dia ada like macam sepasang tanduk kecil, dan di tengah-tengah tu ada tanduk besar. Itu adalah jelmaan lah aku rasa, sebab which is bila aku angkat kepala tu aku tersentak lah, which is macam aku tersepak meja. So bila aku tengok kawan aku tanya, kau kenapa? So bila aku pusing depan, benda tu tak ada. Dan aku nampak satu kelibat dia berjalan melintasi kelas aku dan pergi ke kelas belakang. Selang dalam seminit lepas dia hilang, tiba-tiba aku dengar bunyi satu jeritan yang sangat-sangat kuat dan nyaring daripada kelas sebelah. Dan dia menjerit tu sehingga ke kelas aku ni cukup nyaring, cukup kuat membuatkan kita semua tersentak. And then lepas satu tu menjerit, kemudian disambung dengan kelas depan. Lepas tu kelas aku pun ada yang menjerit. Dia like macam histeria yang menular. Satu sampailah lebih kurang 10 ke 12 pelajar histeria ketika itu. So kita orang semua ni tengah kecoh lah, chaos kecoh, selamatkan, bawa pergi hospital lah, bawa pergi surau, panggil ustaz, dan ustaz ni pun cuba untuk mengubati, dan ramai sangat pelajar yang pegang. Yelah, 10 ke 12 orang, korang boleh rasa macam mana ketika tu. Dan apa benda yang aku buat ketika tu, ya, minggu peperiksaan kan, itu adalah peluang yang cukup keemasan.
So time tu aku boleh tiru orang-orang, sebab semua orang dah tinggalkan, so aku tiru. Jangan tiru, okay? Jangan tiru. So bila dah agak keadaan tu agak reda, sebab katanya pihak sekolah ni memanggil ustaz yang lebih pakar yang datang untuk menenangkan keadaan. Alhamdulillah keadaan tu tenang, dan benda tu berlarutan sehingga hampir seminggu. Besoknya ada lagi, lusanya ada lagi, berterusan sampailah seminggu. Sampaikan satu tahap, sekolah aku ni dia dah tak panggil ustaz dah. Dia panggil nak kata ahli agama ke tak macam ni. Dia panggil orang Cina Sami Buddha. Panggil Sami Buddha, berdiri depan bendera, tiang bendera tu, tak tahu bendera baca, campak. Kita orang sampai macam dah cukup dah tak ada ustaz ke, sampai ke Sami Buddha pun dia panggil. Macam itu. Alright, kita sambung balik sebab sorry, lampu aku habis bateri, kacau. Okay. So kita teruskan tadi. So bila dah cukup dengan ustaz, tak cukup dengan ustaz, dia panggil pula Sami Buddha, and then panggil balik ustaz. And Alhamdulillah dalam seminggu tu keadaan kat sekolah tu jadi reda, tak ada lagi kekacauan. So apa yang aku dapat tahu, punca sekolah aku ni jadi macam gitu kerana ada sekumpulan pelajar waktu kurikulum, diorang cabut ponting sekolah, diorang lalu dekat belakang surau, diorang lalu kat belakang surau, and then adalah satu lubang dekat, aku kata pagar-pagar sekolah tu ada satu lubang yang diorang create sendiri, and then diorang pun pergi melalui lubang itu, dan di bawah lubang itu ada satu busuk, dan busuk itu telah pun dipijak dan dihancurkan oleh mereka. That's why lah daripada situ terjadinya kekacauan yang berlaku dekat sekolah aku ketika itu. And then cerita pun berakhir kat situ. Pihak sekolah tak dapat tahu siapa yang langgar, siapa yang hancurkan busuk tu, dan kemudian ustaz ada mengatakan dekat pihak sekolah bahawa busuk tu adalah tempat mereka, dan kalau boleh jangan dilangkah, dah mahu pun jangan dihancurkan. So sampailah, aku tak tahu sampai sekarang ada apa tidak, tapi masa zaman aku benda tu dijagalah, senang cerita tak boleh langkah, diorang letak meja-meja, kursi-kursi untuk menghalang daripada lalu situ. Right? So itulah kisah yang aku alami ketika waktu aku sekolah. Tak seram lebih pada kelakar. Sebab apa? Panggil Sami Buddha. But itulah kisah yang aku alami ketika waktu sekolah. Alright, so kita move kepada cerita kedua, which is cerita pasal kawan aku bernama Azim. And then cerita ni berlaku dekat library sekolah dia. Dan aku dapat tahu ketika kejadian ni berlaku, sekolah dia tu masih tengah dalam renovation, dan library dia tu dalam renovation, dan ada beberapa tempat yang tengah renovate lah. Okay, faham Jadi nak dijadikan cerita, hari di mana Azim dan juga kawan-kawan dia diganggu, which is diorang ni pergi study work dekat library. Okay, dia umur 17 tahun, nak menghadapi peperiksaan SPM, so diorang kena study work. So diorang ni pergilah library, pergi study. Then diorang ni pula tak nak diganggu oleh pelajar-pelajar lain. Diorang tak nak diganggu oleh pelajar-pelajar lain, jadi diorang carilah satu sudut yang agak sunyi. Dan kebetulan, macam aku cakap tadi, library tu renovation, dan kebetulan sudut yang diorang pilih tu betul-betul di bawah ceiling yang tak ada. Okay, so library tu ada ceiling, dan adalah beberapa ceiling yang tidak ada, which is tempat yang diorang duduk ni, atas tu berlubang, tak ada ceiling. Faham Right, so diorang pun study work, study. Jadi pelajar-pelajar dalam library ni makin lama makin berkurang. Tinggallah mereka sahaja berempat ataupun berlima. Jadi ketika si Azim ni tengah study, pelajar-pelajar lain semua dah mula berkurangan. Kat sinilah Azim ni mula membuka cerita, berkata dengan kawan dia yang, korang tahu tak, sekolah kita ni ada something tu tak? Aku dengar dekat sekolah kita ni ada budak kecil mati kena bunuh, dan budak tu pakai baju coklat. So bila kawan-kawan dia dengar macam gitu, kawan-kawan dia cakap, kau ni ngarut lah, study lah, kau ni benda-benda macam ni tak payahlah nak layan. So dia pun sambung study. Tengah-tengah sambung study, tiba-tiba mesin post
mesin photostat. Mesin photostat ni bergerak aktif sendiri. Like macam ada orang tengah fotokopi. So diorang pun pandang mesin tu, tak ada orang. So diorang pun perhatikan keliling dan ternyata library tu memang kosong dan tak ada apa-apa pun. So diorang cuba untuk pergi dekat kaunter, kan ada, kalau dekat library kan ada satu kaunter memang khas untuk pengawas perpustakaan kan. So diorang pergi, pengawas perpustakaan pun tak ada. So diorang kena tunggu, kalau diorang nak keluar tu diorang kena tunggu sebab nak kena tutup library tu. Jadi diorang pun macam dah risau. Bunyi mesin photostat tu makin lama makin aktif, makin kuat. Macam itulah. Jadi diorang tengah dalam ketakutan apa semua, tiba-tiba dia dengar ada bunyi seolah-olah satu suara yang memanggil. Abah, sini lah, Abah. So Azim dengan kawan-kawan dia ni ikutlah suara tu mana pergi. So diorang pun dongak atas. Apa yang diorang nampak? Nah kau, budak yang tidak bermata. Dan yang paling menakutkan dia, mata dia kat kawasan mata dia ni berlubang. Dan hidung dia berdarah. Dan mulut dia ni penuh dengan kata titisan darah. Dan budak tu mengendap daripada mana? Daripada shilling yang tidak ada tu. Jadi dekat tempat yang berlubang tu, budak tu dengar, Abang, meremang hawau. So lepas dia macam gitu, diorang dah tak fikir panjang, diorang terus keluar berlari tinggalkan library tersebut. Dah tak peduli lah kena kunci ke library ke, kena tunggu pengawal pusaka ke, lantak yang penting diorang selamatkan diri. Dan daripada kejadian itu, diorang study dah tak kisah dah ada pelajar ke tak ada pelajar ke, diorang study juga situ. Okay, so itulah cerita yang disampaikan oleh kawan aku bernama Azim. Alright, so itu sajalah untuk video kali ini. Dua cerita, satu cerita tentang aku dan satu lagi cerita tentang kawan aku bernama Azim. Actually kalau aku dekat kawasan ataupun dekat tempat Azim tu, seram tu. Sebab aku cerita tadi pun aku macam meremang macam Abang. Itu kalau aku lari jok. Right, so untuk video kali ni aku hanya mampu bagikan dua cerita saja. InsyaAllah untuk the next content aku akan cuba slowkan pacing, cuba untuk main dengan intonasi dan cuba untuk memperbanyakkan lagi cerita. InsyaAllah doakan aku, semoga aku terus berkarya dalam segmen seram dalam channel YouTube aku sendiri. Okay, so itu saja. Terima kasih mana yang layan video ni sampai habis. Dan untuk korang yang baru saja singgah dalam channel ini, mohon jasa baik korang untuk subscribe channel ini. Tekan juga hit button notification supaya korang tak terlepas dengan video-video aku selepas ini. Okay, tak lupa juga untuk like video ini, share dekat kawan-kawan korang yang minat-minat cerita-cerita seram, and komen bagi pendapat maupun cerita-cerita yang korang nak sampaikan. Oh, tak lupa juga, tak lupa untuk kalau korang ada cerita-cerita yang menarik ataupun cerita-cerita yang korang nak dihidangkan di dalam channel ini, korang boleh DM aku dekat IG. InsyaAllah akan aku cuba untuk sampaikan melalui cara aku. Okay, right, so itu saja. Jumpa di next video. Assalamualaikum and